Allahu Alamak, Akbar. aku tengah solat sunat ni. Macam mana nak bagi tahu lah? Tak apalah, aku lari lah. Alah, diikut pula dah. Kenapa awak ikut saya? Saya solat sunat je. Awak solat fardu kan? Dah batal lah solat awak. Secara umumnya, ada 3 jenis solat sahaja yang mana makmum tidak boleh menjadikan seseorang itu imam mereka. Yang pertama adalah solat gerhana. Kerana solat gerhana ni, sifat dia dengan zahir dia tak sama. Dalam solat gerhana, ada 2 rukuk, ada 2 qiyam. Jadi, kita tak boleh untuk mengikut imam yang sedang solat gerhana. Kedua, solat jenazah. Solat jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud. Jadi disebabkan zahir dan sifatnya tak sama dengan solat biasa, maka tak boleh ikut. Dan yang ketiga, makmum qasar, ikut pada imam yang tamam. Maksudnya musafir yang solat pendek 2 rakaat tak boleh ikut pada imam yang solat penuh 4 rakaat. Selain daripada 3 ini, semua boleh ikut. Termasuk juga situasi macam tadi, imam solat sunat, makmum kat belakang solat fardu. Kedua-duanya solat masih sah. Korang, tekanlah button follow tu. Jom infak masjid. 5J pun tak apa. Tekan link ni Bayu.